Hai, Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak unbox satu laptop yang aku memang dah lama sangat nak beli, iaitu laptop N4 MacBook Air yang baru je keluar awal tahun ni. Jadi aku memang dah ingin sangat nak beli laptop ni sejak daripada zaman sekolah menengah lagi sampai sekarang dah kerja baru boleh beli laptop sendiri. Wow. Aku hari tu beli dekat Shopee. Memang banyak juga diskaun yang aku dapat, iaitu dalam 500. Harga asal dia adalah 4,499. Jadi aku dapat harga 399, which is aku rasa agak berbaloi lah. Yes. So kalau korang beli online, korang akan dapat kotak yang macam ni untuk protect dia punya kotak kat dalam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan buka di sini. Wow guys, it's MacBook Air guys. Ya Allah, dah lama teringin nak beli. Sedih. Kotak ni tak ada apa-apa. Boleh letak kat sini. Okay. So inilah guys MacBook Air. Kotak dia sangat-sangat cantik. Aku beli MacBook Air M4 chip, 16GB memory dengan 256GB storage. So basically ini adalah base model. Aku beli warna silver, 13 inci MacBook Air. So aku harap berbaloi lah. Okay, ini bahagian belakang dia. Okay, ini bahagian depan dia. Tepi. Kita akan buka daripada sini lah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Wow, korang dengar tak bunyi tu? Memang satisfying sangat-sangat. So untuk kali kedua yang bawah ni pula aku akan landkan dia untuk tengok experience daripada bawah bahagian ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Korang dengar tak bunyi tu? Memang satisfying. Okay, jadi kita dah buka dia punya seal guys. Time to unbox it. Ni real time punya. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka ni dia macam ada magnet guys. Dia punya kotak memang design memang premium. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, guys. It's here guys. It's here guys. Wow, aku beli warna silver. Sebenarnya aku nak space grey, tapi untuk kali ni tak ada space grey. Tak percaya guys, tak percaya guys. Macam nak minta korang tengok dekat-dekat sikit. So ini guys, dekat-dekat dia. Cantik sangat-sangat. Tarik dia punya plastik ni. And then, here we go. MacBook Air. Makanan dia macam ni. Makanan dia macam ni. Weh, bawa kedai weh. Bawa kedai guys. Korang kena dengar bunyi ni guys. Weh, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan sangat-sangat guys. Ringan sangat. Oh my god, ya Allah, macam tak percaya guys. Ya, kita tak tepi dulu. Plastik laptop tadi. Okay. And now kita ada dia punya dalam box dia MagSafe charger. Ada card ni. Charger dia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Guys, ni lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. English. Press the return key.